Malaysia 1992. Tamatnya era thrash metal, tiba pula era death metal. Setelah terbitnya album death metal pertama di Malaysia dan Asia Tenggara iaitu Suffocation, Day of Darkness di bawah penerbitan Valentine Sound Production, sebuah lagi syarikat underground baru muncul dan mula menerbitkan produk-produk death metal serta extreme metal. Syarikat yang bernama Dark Journey Records ini telah diasaskan oleh dua orang anak muda berbangsa Cina iaitu Tommy dan Nick, di mana pada asalnya mereka mengusahakan sebuah kedai kaset dan piring hitam bernama Victoria Music di Kompleks Pertama, Kuala Lumpur. Victoria Music merupakan salah satu port rujukan muzik serta lepak di kalangan mud thrash dan mud rock sejak lewat 80-an lagi. Percubaan Tommy dan Nick memulakan syarikat rakaman Dark Journey Records dimulai pada 1991, di mana mereka telah bertindak menawarkan kontrak rakaman album kepada kumpulan death metal legenda dari Kuala Lumpur iaitu Silent Death. Silent Death telah diasaskan pada tahun 1987 oleh 5 remaja nakal dari Kampung Kongo, Bandar Tun Razak, Kuala Lumpur, sewaktu mereka masih di bangku sekolah lagi. Mulanya menggunakan nama The Angel, kemudian ke Bacteria, di mana pada tahun 1988 mereka telah membuat kejutan dengan menyertai gig thrash metal di Galactica Roller, Kota Raya, di mana pada masa itu mereka merupakan kumpulan termuda sekali. Dari sinilah basis mereka Man mendapat nama Man 16 bersempena umurnya yang pada masa itu baru 16 tahun, namun telah beraksi di gig thrash metal. Penyertaan Bacteria di gig ini hasil dari rekomendasi dari Ross dan Punisher. Walaupun Bacteria dibarisi oleh remaja sekolah, namun mereka terlebih dahulu memainkan lagu-lagu cover death thrash metal yang dahsyat seperti Slayer, Black Magic, Creator, Cry War, Sepultura, Troops of Doom, Sodom, Blasphemer, Death, Evil Dead dan banyak lagi. Bacteria telah terdedah pada muzik thrash metal menerusi kaset-kaset cetak rompak yang terjual dengan banyaknya di pasar-pasar malam di zaman itu. Malah Bacteria juga pernah menyertai banyak pertandingan-pertandingan rock dengan tujuan mencabuli pertandingan itu dengan lagu-lagu death thrash metal. Antara yang terkenal mereka sertai adalah Juara Rock Galactica 1988 yang turut disertai oleh rakan-rakan ekstrim metal lain seperti Rato, Sonja, Abyss dan Ancient. Pada tahun 1989, Asmawari telah meninggalkan Bacteria dan menyertai kumpulan thrash metal bernama Assault. Dan tak lama kemudian diikuti dengan drama Yulong, di mana beliau mendapat tawaran berkhidmat dengan TUDM. 3 ahli asal yang tinggal iaitu Stone, Pink dan Man 16 meneruskan perjuangan Bacteria dengan nama baru iaitu Silent Death, dengan matlamat ingin menjadikan kumpulan ini sebuah kumpulan death metal. Pada peringkat awal, Silent Death menggunakan khidmat drama Rato iaitu Lee Space dan mula mengganas semula di pentas-pentas gig sekitar Kuala Lumpur. Gig pertama Silent Death adalah di Metallica Lounge, Kompleks Pertama pada penghujung 1989. Tirai 1990 tiba, Lee Space dan Man 16 pula meninggalkan Silent Death, dan tempat mereka digantikan pula oleh Dol Ma'aruf Slap Death di posisi bass dan Cik Mat Silhanas di posisi drum.
Dengan formasi ahli ini, Silent Death seperti kebanyakan kumpulan-kumpulan ekstrim metal pada 1990 mula bertindak merakamkan demo tape mereka sendiri. Demo tape berjudul Eternal Damnation ini mengandungi 4 track berirama death thrash metal purba mula tersebar meluas di jaringan tukaran tape pada masa itu. Tidak lama selepas kelahiran Eternal Damnation, Dool dan Checkmate pula berundur dan sekali lagi meninggalkan Pink dan Stone sahaja menerajui kumpulan ini. Namun kekosongan ini dengan cepatnya diisi dengan kemasukan Oli, seorang drummer berbakat dari kumpulan thrash metal legenda Pulau Pinang iaitu Zaf, dan As dari Infectious Maggots di posisi bass. Silent Death mula memasuki studio Digitron di bawah seliaan Bullet untuk rakaman album solo mereka di bawah penerbitan Dark Journey Records. Before the Sunrise mendarat di pasaran pada lewat tahun 1952, mengandungi 8 buah lagu berirama death metal purba yang unik, dan ia merupakan produk death metal kedua Malaysia selepas Suffocation, Day of Darkness. Kelahiran Before the Sunrise menjadi titik mula zaman peralihan thrash metal ke death metal, di mana di sana sini telah mula muncul kelompok death metal di kalangan kelompok rocker dan thrasher. Extreme metal Malaysia telah berevolusi lagi, dan Silent Death merupakan salah satu penyumbang legacy death metal Before the Sunrise. Sebelum matahari terbit, Silent Death. Jadi ni adalah album kedua death metal di Malaysia selepas Suffocation. Diterbitkan oleh Dark Journey Records. Okay, jom kita tengok. Macam biasa aku review selalu kata kotak tahun 1952 macam tu masih padu. Kalau korang perasan kotak dia segi 4 tepat. Okay, kita tengok dia punya inlay. Okay, ni antara cover art yang cantik lah pada masa tu. Yang bestnya kebanyakan cover-cover art pada awal 90-an semua gunakan lukisan tangan dan paint base lah, macam oil painting gitu. Memang cantik, aku minat design macam ni. Color dia old school kan. Okay, kita tengok inlay Dark Journey punya. Produced by Bullet and Silent Death. Bullet ni adalah drama kumpulan Punisher. Dia ada buka studio rakaman pada masa tu. Di belah sini ada tank list. Macam biasalah aku cakap, band-band underground extreme metal dulu pada masa tu memang suka buat tank list. Malah sampai hari ni suka buat tank list panjang macam belakang simple gambar line up. Dan kat sini ada gambar sewaktu rakaman lah. Berhati-hati di jalan raya. Ni macam ada mesej lah. Biasalah time tu mesti nak tunjuk ada mesej macam ni. Berhati-hati di jalan raya lah, hentikan dadah lah, benda macam tu lah. Brain Dead punya kaset pun sama ada macam ni. Okay, macam biasa kita katakan kaset extreme metal awal 90-an memang jenis tak bagi lirik lah. Sayang lah kita tak tahu apa yang diceritakan. Tapi kalau berdasarkan tajuk lagu, kita boleh nampak lah yang Silent Death punya lirik ni walaupun dia death metal, tapi seperti kebanyakan kumpulan-kumpulan extreme metal yang death metal awal 90-an, dia orang lebih suka fokus pada tema occultism kan. Boleh nampak lah kat situ Voice of Misery, Twisted Faith, Preacher of the Dark, Book of Death. Ni semua lebih pada tema occult lah, tema-tema gelap. Dia orang tak ikut tema death metal yang cerita pasal mati-mati lah, potong-potong, tak ada. Ok, kita tengok dia punya kaset dia, Dark Journey punya kaset tahun 1992. Mestilah transparent kan. So simple lah.
Set ni dah dimainkan, jadi tak dapat nak tunjuk lah. Yang apa dak macam ni dia tak ada label dekat tali. Apa hal, kita main dulu. Rewind sikit.